Assalamualaikum and hi to everyone. Welcome back to my YouTube channel, For World Channel. Hari ni kita nak share satu tempat makan yang viral. Waktu ni kita dekat TRX. So kita nak try Nak Korean fast food restaurant yang sangat viral. Memang ramai orang kat sini. So let's go. Okay, ni restoran Korean fast food Nak yang sangat viral. Memang ramai, especially Gen Z memang ramai kat sini. Memang beratur pada mulanya. And sekarang ni dah lapang lah sikit kan. So ni dekat sini memang order secara dekat kios dia. So you all boleh pilih you all nak makan burger ke, ayam ke, fries ke, ada biscuit, ada dessert. So once you dah order, you boleh bayar and you just tunggu untuk pick up your food lah dekat counter. So you boleh cari tempat duduk and duduk dulu and tunggu makanan you dah siap and you just pick up and boleh makan dekat meja. Okay, suasana dalam restoran agak selesa, cuma meja dia agak kecil. So kalau you makan dua orang dating ke dengan husband and wife kan, so bila dekat sebelah pun ada orang juga, so memang agak tak berapa selesa lah, dia macam crowded sikit kan. So kalau you makan bertiga, so mungkin meja akan gabung jadi dua lah. So jadi besar sikit. Tapi still kalau waktu peak lunch ke dinner memang agak crowded. Memang sini ramai orang. Okay. Dari segi kebersihan nampak bersih, terjaga. Pekerja pun memang cepat kemaskan meja, tolong kemaskan, bersihkan untuk next customer. Sementara tunggu makanan kita sampai, kita order potato corner, fries yang ada flavor cheese macam tu nacho. So actually memang viral juga, tapi bila kita makan tu biasa je sebenarnya. Dia macam fries biasa, letak serbuk-serbuk macam shaker macam tu. Cuma dia punya flavor tu lagi kurang, tak terlalu kick sangat. Okay, makanan kita pun dah sampai. Kita order fries, kita order ayam goreng, kita order burger. Untuk menu yang kita order ni memang kita order sikit-sikit untuk rasa. Lepas kita dua orang je makan. Untuk ayam, bagi I personally biasalah, dia punya tepung tu, dia punya ni tak berapa rasa. Maybe mild macam tu. Dia tak spice, dia tak kick, dia tak macam kocon ada rasa tersendiri tu. Dia sangat biasa, rasa biasa. Macam mana nak cakap dia macam ayam goreng biasa. Even dia ada soy garlic dengan sos tu, dia tak kick, dia tak power, dia just mild je, jinak-jinak je orang kata. And then untuk burger pula memang dah overkill sangat-sangat. Bila roti dia terlalu buttery, sangat butter, sampai bila kita makan dengan patty burger, beef ke chicken ke, dah tak rasa dah juicy beef tu, patty chicken tu juicy dia. Rasa patty tu dah overkill dengan roti tu. Roti tu dah overkill dah rasa patty tu. So memang sangat disappointed sikit. Mungkin rezeki kita hari tu, ataupun memang macam tu, tak sure, tak berapa sure. So maybe next time kita kena try lagi nak rasa so ada dia memang macam tu ataupun memang rezeki kita hari tu macam tu. Okay. Okay, Alhamdulillah untuk rezeki hari ni, bersyukur sangat, kita pun dah kenyang. Macam I cakap tadi, just roti burger tu yang terlalu buttery yang buat kita rasa muak and susah nak habiskan burger tu. And so far yang lain boleh kita try untuk bagi peluang lagi sekali. Mana tahu ada improvement ataupun dekat branch lain lagi better. Okay. So untuk video kali ni, ini saja sharing kita. And thank you so much yang sudi tengok video kita sampai habis. Yang sudi support, yang sudi subscribe, yang sudi share. And kita sangat-sangat hargai. And jumpa lagi. Goodbye.